Mustahil tuan-tuan. Warga-warga asing ini boleh berniaga kalau mereka tidak kautim tuan-tuan. Negara kita Malaysia ini kenapa penguat kuasa dalam negara kita ni nak tunggu isu viral baru nak ambil tindakan? Adakah hampa ni makan gaji buta? Hampa tak pergi buat research? Hampa tak pergi buat survey? Hampa tidak pergi tengok di lapangan? Hampa tak mau ambil tindakan ke? Selagi tak viral, hampa tak ambil tindakan. Bermakna kalau satu-satu isu tak viral bermakna tidak salah ke? Selagi tak viral, hampa boleh kautim ke? Selagi tak viral, hampa buat bodoh ke? Selagi tak viral, hampa tak nampak ke? Selagi tak viral, hampa boleh berkawan ke dengan pendatang haram yang duk buat kerja tu? Ini yang kita nak bagi tahu. Punya teruk betul tuan-tuan. Dan apa yang saya nak bagi tahu, saya nak kongsikan di sini. Di setiap bazar Ramadan, memang ada pegawai dan anggota perlesenan yang memang jaga bazar-bazar Ramadan tu. Mustahil tuan-tuan. Warga-warga asing ini boleh berniaga kalau mereka tidak kautim tuan-tuan. Impossible. Apa faham tak saya bagi tahu? Mustahil, impossible. Kalau dia orang tak kautim dengan bahagian penguat kuasa, dengan bahagian perlesenan, dia orang boleh berniaga dalam tu. Ini yang kautim ni ada dua manusia saja yang akan pergi kautim ni. Satu penganjur, nombor dua peniaga ni sendiri. Dia orang inilah yang akan tutup mata penguat kuasa tuan-tuan. Kalau hampa tak percaya lah saya bagi tahu tuan-tuan. Kalau hampa tak percaya, hampa rasa saya bawa fitnah, hampa rasa saya ini dengki, hampa rasa bahawa memang tak ada penguat kuasa pun, memang tak ada pelesenan pun, ini kita saja buat fitnah. Hampa keluarkan modal RM200. Hampa pergi beli meja satu, hampa pergi beli kerusi satu, hampa beli satu payung. Ini modal hampa korang-korang RM300, RM400 lah. Hampa pergi letak di depan bazar Ramadan tu, hampa pergi berniaga. Hampa letak buka payung, letak meja, letak kerusi. Hampa letaklah apa perniagaan hampa nak jual pun. Hampa pergi letaklah tuan-tuan. Tak sampai 2-3 jam, penguat kuasa akan mari. Pelesenan akan mari. Akan rampas barang hampa, akan suruh hampa tutup perniagaan dia. Kalau hampa tak tutup, dia akan rampas barang hampa. Ini saya nak tunjukkan apa? Di mana-mana ada bazar Ramadan, mesti ada penguat kuasa. Bukan setakat bazar Ramadan. Di mana-mana kawasan ada penguat kuasa. Dia orang dah tahu sebab kawasan tu dia orang jaga tuan-tuan. Macam mana boleh ada warga asing yang berniaga?